Aku dah sampai dekat laluan KL Cafe, tapi korang tengoklah. Kalau ada event larian, dia jadi macam ni, memang penuh dia conquer. Jadi macam mana kita orang nak gayuh. Tapi tak apalah, memang share the road. Kami buat apa yang boleh lah. Kita ada maskar. Macam mana misalnya berbasikal, pastikan tidak ada bercanggah, tidak ada dia sebenarnya dia ada beri pecahan lah untuk larian sebelah kiri, basikal sebelah kanan, macam kon-kon tu yang ni dipisahkan. Tapi bila dah ramai macam ni, payah nak kontrol. Memang berapa harga dia? Harga dia dalam 2,000 lah, tapi 2,000? anak kerja sana dia dapat diskaun sikit. Oh, 3 orang lah? 21. 21 kilo lah? Alhamdulillah. Agak-agak yuk, kalau 7 km lah untuk 2 jam, agak-agak berapa lap boleh buat? 2 jam lah. 4 lap tu. 4 lap? 4 lap. 4 lap 7 kali 4, 28 kilo. Santai je. Second round dengan berkursi roda 14 km lah kan? Oh, kuat bang. Memang terbaik lah. Kental ni. Saya respect lah dengan oh ya. Okey lah, basikal Surely Straggler ni. Dia buat, dia asal dia and dia straight kan? Yes. Buat drop bar lah. Yang ni steamroller, dia straggler. Ni steamroller. Okey. Yang straggler tu kedis. Okey, yang ni pun antara satu favourite point untuk divideokan. Pasal dia menara kat sisi. Okey, sini jalan luas. Belah kiri ni memang untuk lari dan kanan untuk basikal. Assalamualaikum.